Pasir Putih Kelantan tersimpan 1001 kisah ketabahan. Bagi Puan Rubiah binti Yusof, sebuah rumah bukan sekadar bangunan tetapi impian yang sekian lama didambakan. Hidup sebagai suri rumah di teratak usang bersama suami dan 2 orang anak bukanlah mudah. Atap yang bocor dan dinding yang reput menjadi saksi perit jerih kehidupan mereka sekeluarga. Namun hari ini, sinar baharu menjelma melalui inisiatif Rumah Sinar Lestari Yapim, sebuah kediaman yang selesa kini menjadi milik mutlak beliau. Saya berasal daripada orang yang sangat susah. Ibu saya meninggal semasa rumah ni nak dibinakan. Tapi tak sempat dia nak duduk. Oleh kerana kesabaran saya terus berusaha juga ingin mendapatkan rumah ini. Rumah yang dulu terlalu usang bagi saya duduk dengan keluarga saya, dengan ibu bapa saya. Saya berterima kasih kepada Yaping dan tenaga kerja dia yang menjayakan projek rumah sebesar ini. Saya beramat bersyukur dan terima kasih atas segala-galanya. Walaupun jasad ibu tiada, Puan Rubiah redha. Rumah Sinar Lestari ini bukan sahaja tempat berteduh tetapi lambang kasih sayang yang akan terus mekar. Semoga rumah baharu ini memberi sinar harapan buat Puan Rubiah sekeluarga untuk meneruskan kehidupan dengan lebih baik.